Hendaya nak abang. Exterior kereta My Vizik dah lawa dah. Tapi dekat interior pula ada masalah. Dalam kereta Zik sound system tengah ada masalah juga. Ni suara owner, sound system owner ni pun ada masalah juga. Jadi Zik ada DTC audio mute di deny alarm. Apa yang kita nak repair adalah yang ni adalah masalah-masalah interior yang Zik nak ceritakan dulu kepada korang. Satu masalah dia adalah kalau bila ni, bila Zik bawa kan, bila goyang-goyang ini akan terkeluar. So bila ini dah terkeluar dia jadi macam ni lah. Dia gelak-gelak macam ni. So Zik pun macam aduh alamak macam mana ni kan. Lepas tu kalau Zik guna baring dekat belah passenger pula tak ada sound. Dia macam ada, kejap ada, kejap tak ada. Sebabkan kereta Zik ni dihantar ke bengkel macam-macam bengkel dan benda ni asyik buka, pasang, buka, pasang, buka, pasang. Jadi benda tu lah mengakibatkan benda macam ni lah yang terjadi. Dekat doktrin pula Zik tak tahulah macam mana kan tiba-tiba boleh ni. Kau tengok ni. Ini pun nak gelek. Tak cukup dengan tu nak gelek, ini pun nak gelek. Dengan ni lah macam telinga anjing lah. Boleh gerak macam ni. Lepas tu kalau korang tengok dekat sini, ni lah DSP. DSP sepatutnya terletak macam ni cantik. Lepas tu cak cak macam tingkap boleh buka macam ni. Bonnet ni kita nak repair balik semua, bagi cantikkan balik, bagi solidkan balik. Dengan yang kat sini pun tak tahulah bagaimana dah dia punya cover dia. Cover dah hilang dah. Untuk kita buatkan makeover interior Myvi ni jadi cun balik. Dengan benda yang pertama kita pergi adalah DTC audio mute untuk kita settlekan semua sound system dan juga setup bagi kereta ni cantik balik. Korang boleh tolong komen tak siapa yang boleh tolong baikikan suara owner ni. Suara aku dah jadi macam Hendaya nak abang.